Cerita bagaimana saya beri iktibar takut pada Allah tu. Nak kata takut pada macam mana? Takut pada rimau, takut pada pencuri, menggigil-gigil, takut pada orang jahat. Takut pada Allah saya beri iktibar yang paling hampir nak suruh dia faham. Dalam satu negeri, seorang raja takut dengan permaisuri. Takut dengan permaisuri. Maka raja ni kata pada Perdana Menteri, dia kata Perdana Menteri better ni takut permaisuri lah gitu. Macam mana nak buat? Perdana Menteri kata, dia kata ini biasa, dia kata. Di kalangan rakyat biasa dia panggil takut bini, dia kata. Raja kata, ya aku tahulah. Sekarang macam mana aku nak suruh Perdana Menteri ni ajar aku supaya tak takut dengan permaisuri takut bini ni? Perdana Menteri kata susah juga tuanku, sebab Patik pun takut juga. Perdana Menteri pun takut dengan bini juga rupanya. Jadi dia berkumpul satu tempat di padang yang luas. Perdana Menteri panggil semua rakyat berkumpul kat padang. Dia kata hari ni tuanku nak cari, dia kata lah ramai-ramai siapa yang tak takut bini dia. Jadi tuanku nak jadikan dia guru. Jadi lepas tu bila dah berimpun semua, Perdana Menteri kata okey baik, kita nak tengok siapa yang pernah kena belasah, kena tumbuk, kena siku, kena lutut, kena tergajar dengan bini langsung tak melawan, kata dia. Sila bergerak ke kanan, kata dia. Separuh daripada perhimpunan tu bergerak ke kanan. Terkejut tuanku, ramai sangat dia kata yang takut dengan bini. Dia kata, Perdana Menteri kata biasalah tuanku, rakyat ni dia ikut pemimpin takut, dia pun takut dia, kata dia. Kemudian dia kata baik, kita nak tengok yang kedua, siapa yang pernah kena maki, kena marah, kena sumpah sekanan dengan bini langsung tak melawan, sila bergerak ke kiri, dia kata. Separuh lagi bergerak ke kiri. Terkejut amat tuanku, ya Allah, tinggal seorang di tengah. Dia kata Perdana Menteri, macam mana tuanku? Apa nak buat, dah tinggal seorang, panggillah dia, kata dia yang paling berani tu. Perdana Menteri pun panggil seorang tu, "Mai kemari kau?" Yang seorang tu kata, "Minta maaf, tak boleh Menteri." Ni tuanku ni berani, dia berani suruh. Memang kata takut bini, dengan Menteri pun tak takut dia. Cuma tuanku panggil, tuanku pula panggil, "Mari kemari kau." "Ampun tuanku, boleh ampun." "Tak boleh tuanku." Berani suruh tu. Tak pernah jumpa satu rakyat macam ni. Raja dia tak takut bini, dia tak takut Menteri, dia tak takut. Jadi kata tuanku, "Habis macam mana Menteri?" "Tak tahu lah, tuanku macam mana. Kita kena turun lah, dia berani, kita kena turun." Turun pergi menghadap rakyat biasa. Tanya dengan rakyat ni, "Apa ilmu ni yang kau pakai sampai kau tak takut bini ni?" Dia kata, "Ampun tuanku Patik, ampun tuanku Patik, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap dia ampun." Kata. "Patik ni datang pagi tadi paling awal tuanku. Masa Patik datang tu orang tak ada lagi. Yang hantar Patik datang, bini Patik tuanku. Sebelum bini Patik balik, dia ada pesan kat Patik. Dia kata tunggu kat sini, jangan ke mana-mana, tunggu hingga dia datang ambil." Dia kata. Jadi tuanku kata, "Masya Allah, ni paling penakut rupanya," dia kata. Jadi dia pun kata, "Siapa takut?" "Kau lah takut." "Bukan Patik takut," dia kata. "Habis sampai tak bergerak." Tuanku tak kenal bini Patik. Tuanku, kalau Patik balik malam rumah, tak sempat kita tu, dia angkat Patik masuk bilik tidur, ngiring dengan Patik, nyanyi dengan Patik, "Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bag full." Dia nyanyi sampai jatuh sekali. Jadi tuanku kata, "Habis itu kenapa?" Kalau Patik langgar cakap dia tuanku, Patik hilanglah kesemua nikmat yang dia beri pada Patik. Jadi dia tak lawan bini tu, bukan pasal dia takut. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang ni, korang takut bini, tak. Makna bini dia baik, bini dia hebat, dia tak nak lawan juga bini dia. Bini dia kata, "Bang, balik ya," balik. Jadi maksud dia nikmat. Begitu maksudnya iktibar cinta tu, kita takut kepada Allah bukan kerana Allah tu kejam, tidak. Kita takut kepada Allah bukan kerana Allah tu kuat, perkasa, boleh buat, tidak. Kita takut kerana kita sayang pada Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah diberi pada kita. Bahawa ini perkara besar. Ada orang yang sudah mati, seorang wali, dia kata dia tak mau masuk syurga kerana rahmat Allah. Dia nak masuk syurga kerana ibadat dia, sebab ibadat dia banyak sangat. Allah kata, "Cuba kau balas satu biji mata." Satu biji mata yang Allah beri kepada kita semua tak terbalas dengan timbangan seluruh ibadatnya. Dan tu juga Allah humban ke dalam jahannam. Dia mati kafir. Jadi ini kesyukuran yang kita kena belajar. Jadi hari ini tuan-tuan, bila saya cerita tentang benda ni berhubungan dengan cara hidup kita. Hari ini di mana tuan-tuan letakkan ketakutan hidup? Kepada kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, ataupun ugutan-ugutan yang dibawa oleh pihak-pihak berkuasa terhadap keperluan-keperluan hidup tuan-tuan. Mana satu tuan-tuan pilih? Kalau tuan-tuan memilih
untuk bertahan dengan cara hidup yang tidak mengamalkan dan memusnahkan Islam ini, tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah, kalau tidak tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan atau cucu-cucu atau generasi yang akan datang akan melihat bencana demi bencana. Sebagaimana hari ini kita sudah mula melihat anjing menggonggong budak-budak, anjing menggonggong bayi yang baru beranak, dibuang tong sampah. Anjing, ini kan satu kehinaan kepada spesies manusia. Anjing gonggong budak-budak yang dicampak, yang beranak luar nikah. Kalau tuan-tuan degil juga, tak lama lagi budak-budak luar nikah ni gonggong anjing pula lagi, tuan-tuan terkejut. Yang beranak luar nikah gonggong anjing, terpanjang lagi, terpanjang. Jadi sebelum kita melihat satu perkara yang teruk yang berlaku pada bangsa kita yang menerima nikmat Islam paling besar ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Kembalilah kita kepada kebenaran, carilah kekuatan Islam itu sendiri. Dan Nabi berpesan, beritahu kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seorang itu, tinggalkan perkara-perkara yang tak berguna bagi dia. Jadi dulu tengok kapal layar ni tak berguna, dah buruk kapal layar, buang kapal layar. Dah lama jalan tengok, Allah dacing ni dah perkara lama, buang dacing. Pasang impian-impianan, naik roket pergi ke bulan dah lah. Macam tu. Cari benda-benda yang lebih baik dalam hidup kita. Jangan terpengaruh dengan keburuk-keburukan. Tuan-tuan, harga diri kita bukan RM50, bukan RM500, bukan RM100, bukan RM3,000, bukan. Harga diri kita ni teramat besar kalau kita mencintai akhirat. Jadi jangan digadaikan dengan kemenangan di akhirat dengan duit-duit RM1 ini. Jangan digadaikan maruah Islam kita dengan duit RM1. Ada orang bertanya pada seorang ulama, dia tanya, kenapa kita bencikan kematian? Kerana kau meruntuhkan akhirat. Kerana kalau kau meruntuhkan akhirat, kau akan benci kematian. Kerana dunia ini terlalu selesa untuk kau. Bila kau benci kematian, maka kau akan dapat satu penyakit yang nama penyakit wahan, yakni sayang dunia, takut mati. Jadi bila mati masuk kubur nanti, tuan-tuan, dengan cara hidup macam tu, cara hidup yang tidak mencari Tuhan, cara hidup yang tidak mengenal agama, bila malaikat datang selepas 7 langkah, dia tanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kau? Macam mana kita boleh jawab? Jangan nak bohong. Dalam tu cakap Arab, hafal-hafal. Ni bukan periksa objektif, bukan sekolah PMR, ni bukan soalan PMR. Masuk dalam kubur, dia tak tanya pada tahun berapa Alfonso de Albuquerque melangkah Melaka, dia tak tanya. Dia tak tanya siapakah bapa kemerdekaan Malaysia yang pertama, dia tak tanya. Dia tanya siapa Tuhan kau. Macam mana nak jawab kalau kita hidup dengan tidak pernah mengambil iktibar daripada nikmat-nikmat yang kita terima, kehidupan yang kita terima ini semua kita pulangkan pada Allah, kerana kita banyak bersandar kepada benda-benda lain. Dan sebab itulah tuan-tuan, sebelum kita sampai ke situ, satu tempat yang memerlukan satu penyuluhan cahaya syariat, ilmu-ilmu syariat yang akan memberi penyuluhan cahaya dalam kubur empat amat gelap itu, maka tuan-tuan berhentilah daripada bersama menyokong satu kerja-kerja yang membuatkan akidah kita rosak. Dan kita tak akan jumpa dengan UMNO yang mengaku dengan benda-benda ini. Kita tak akan jumpa. Mereka akan berusaha untuk musnahkan macam orang saudara Bazar Aliman pun kena kutuk, kena apa, tak apa. Kita bertahan. Kita nyatakan pada dia, kau mampu patahkan sayapku, kau mampu tambatkan kedua kakiku, tapi kau tak akan dapat mematahkan semangatku untuk hidup. Itu dia lah. Nampak? Lagu tu baru saya buat tadi. Ayo percaya lagu M. Nasir tu. Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan, kita mesti mempunyai keazaman yang kuat untuk mengubah diri kita, untuk mengubah bangsa kita, masyarakat kita dan seluruh pemerintahan yang ada hari ini ke arah satu benda yang benar. Bukan kerana kita nak sesuatu daripada pemerintahan itu, tapi kerana lupa pula daripada tadi, bukan main baca ayat Quran, kita lupa kerana apa? Kerana Allah, tuan-tuan. Apa pun kerana Allah.